Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jadi ucapkan kepada adik-adik semua yang baru saja selesai mengambil keputusan SPM semalam. Apapun tahniah kepada yang cemerlang, yang kurang cemerlang ataupun gagal. Itu adalah satu kenyataan bahawa itu bukan penutup untuk meneruskan kehidupan. InsyaAllah mungkin ada peluang yang lebih baik selepas ini. Fikir-fikirkanlah. Cuma aku dipahamkan semalam aku tertengok dalam scroll, swipe TikTok, ada satu video daripada seorang wanita perempuan ini yang bergelar Menteri Pelajaran yang mana aku dipahamkan dia umumkan kepada wartawan yang bahawa dia tergedik-gedik menyatakan anak dia dapat 8A. Anak dia dapat 8A. Aku nak tanya, adakah betul anak dia 8A? Adakah betul dia ada anak yang mengambil SPM? Cumanya kat situ aku sekilas pandang, tahniah lah diucapkan. Tapi bila aku tengok komen, minta maaf aku terlalu sibuk dengan tugas dan perniagaan aku yang tukutak-kantil ini. So aku tak dapat tahu sebenarnya ramai yang tak sepuas hati dengan reaksi tergedik-gedik. Okey, Fazilah yang namanya tu kan. Okey, Menteri Pelajaran ni. Yang mana mereka menyatakan, oh boleh pula umumkannya. Sedangkan rupanya sebelum ini telah dikeluarkan satu kenyataan ataupun arahan ataupun larangan macam tu supaya kan tidak dibenarkan pihak sekolah mengadakan sesi mengumumkan naik ke pentas ke apa ke, pelajar cemerlang mana yang 9A naik pentas bergambar diumumkan untuk atau cemerlang lah kata 5A ke apa ke, untuk apa, menjaga hati dan perasaan kepada ibu bapa ataupun pelajar-pelajar yang kurang cemerlang ataupun yang gagal. Tak boleh, macam tak boleh lah macam tu. Tapi dia menggunakan platform kan yang mana boleh ditonton di pentas dunia kan, mengumumkan anak dia 8A. Betul ke ada? Aku mungkin juga kan dia sengaja berseluruh kot. Rupanya dia tak ada anak pun yang ambil SPM dan macam tu lah, ya ke? Kan? Tapi kalau betul dia ada anak yang ambil SPM dan betul anak dia 8A dan betul video tu dia umumkan, bukannya AI lah kan, ambil muka dia lepas tu buat gedik-gedik macam tu. Okey, kalau betul ini memang kan. Memang namanya tu kan. Okey. Sedangkan ibu bapa yang macam aku sendirilah kan. Okey, berhutang sana, berhutang sini, kemudian bekerja sungguh-sungguh kan, peluh keluar untuk mencari rezeki, nafkah, bayar yuran anak sekolah, baju sekolah anak, kemudian tuition lagi, kemudian marah lagi kan, nasihat lagi, okey, kepada anak hingga mendapat, anak aku lah mendapat target dia. Anak aku tak 8A, tak 9A, tak 7A, tak 6A. Tapi anak aku capai dia punya target dia. Alhamdulillah. Capai target dia. Duit tuition aku habis apa semua kan. Dan aku stres dengan perniagaan aku. Bila aku stres dengan perniagaan aku kan, maka keluar saja keputusan SPM, anak aku capai target. Alhamdulillah, aku rasa seronok. Tapi bila aku tengok Fazilah ni kan, kau nak jadi apa? Aku pun tak faham lah kan. Menteri-menteri yang ada sekarang kan, hasil pelantikan daripada politik, PRU, undian orang awam kan. Tapi bila dah ada jadi menteri, dah dapat gaji kan, buat benda-benda bodoh. Serius lah aku cakap. Ni bukan nak cerita politik tau kan. Aku tertunggu-tunggu daripada dulu sampai sekarang. Susah aku nak cari menteri kan yang boleh aku puji lah, boleh aku sanjung lah. Hari ni menteri-menteri yang ada kan, besok kalau mati, serius aku cakap, besok kalau mati, korang fikir nama korang akan disanjung ke atau dikeji? Satu lagi aku nak selit pasal bendera Malaysia. Sampai hari ni aku tengok cuma hanya satu lakonan Eman Manan berkaitan dengan bendera Malaysia yang menampakkan itulah sepatutnya luahan ataupun kata-kata yang keluar daripada mulut seorang menteri. Kau tengok video tu daripada Eman Manan. Tapi bila ditanya dengan PMX, bila ditanya dengan Fahmi Fazil kan, oi manja je, kita akan serahkan kepada pihak polis. Apa benda ni kan? Ini adalah satu kesilapan dan mereka telah dipanggil. Apa benda ni? Kau tengok video Eman Manan, itu baru betul patriotik, semangat cintakan negara kan. Aduh, jahanam lah kan. Ni aku cakap terang, memang ni aku buat video ni, keluar perkataan maki hamun kepada mereka yang terlibat tu, lantak situ lah kan. Ini hak bersuara rakyat. Bendera Malaysia hari ni kan, kalau kita dapat satu projek, kalau kita nak buat satu percetakan, jalur gemilang bendera Malaysia, kat mana kita nak cari? Macam mana kita nak copy paste? Macam mana kita nak buat? Simple. Google.
Aku tak faham akhbar Cina tu. Macam mana dia boleh confirm dia edit? Dia dapat gambar tu dari mana? Dia dapat gambar daripada mana? Yang bendera Malaysia tak ada logo bulan tu. Mesti dia edit. Ini semua test market. Aku tak kata racist, aku tak kata pendatang Cina balik Cina, India balik India, tidak. Tapi ramai rakyat Malaysia berbangsa Cina, berbangsa India, jiran aku kan, depan sana, kiri kanan, jiran belakang aku India, customer aku India, ramai yang ceritakan keamanan, kemakmuran, cinta ke negara, sayang ke negara. Tapi bila bangsat yang tak pandai bercerita pasal bendera Malaysia ni kan, patutnya keluar je, ambil campak, bagi dia sampan, bagi dia apalah kan, campak dia ke tengah laut, pergi merambus. Ini bila ditanya dengan wartawan, manjanya kau takut apa? Takut hilang undi, takut hilang pengaruh, takut hilang jawatan. So hati-hatilah kan, kepada rakyat Malaysia kan. Susah aku nak cakap lah. Ini betul-betul aku cakap. Tak ada aku nak edit-edit lah video ni, aku nak selip video lain ke apa. Ini video luahan hati dan perasaan aku kan, kepada kerajaan Malaysia. Apa punya kau tahu tak kan, berbalik pasal SPM tadi kan, ibu bapa yang dapat tahu tidak dibenarkan apa-apa aktiviti pentas penyampaian anugerah ke apa ke, ramai ibu bapa yang tidak hadir, tidak membawa anak mereka ataupun datang berlingah-lingahkan masa. Tetapi ni aku nak bagi tahu, sekolah anak aku ada buat tapi tidak menghormati kan Menteri Pelajaran ni kan. Bukan menghormatilah, terpaksa akur menghormat akur, dan mana tak ada aktiviti penyampaian siapa 9A naik pentas sekarang, tak ada. Cuma ada sesi bergambar dengan cikgu-cikgu, dengan murid-murid. Sebab ditakuti lepas ni mungkin tak berpeluang lagi nak berjumpa. Anak-anak murid semua dah sibuk cari kerja ke ataupun melanjutkan pelajaran ke apa ke. So cikgu nak luangkan masa dengan anak-anak murid ni. Ada aktiviti tu, tetapi itu last minute. Dan ramai ibu bapa dalam grup WhatsApp tu kecewa. Ya Allah, ada ke aktiviti tu? Ada. Tapi tidak ada yang anugerah naik-naik pentas tu lah, tak ada. Sebab kalau budak tu gagal kan, biasalah, itu atas usaha diorang. Dah gagal, dah kurang cemerlang, tak capai target. Kau nak semua rakyat Malaysia, budak-budak SPM yang akan datang 2025 ni hingga seterusnya, nak semua dapat 9A kan? Mustahil. Dan kepada adik-adik yang gagal, yang kurang cemerlang, yang tak capai target, tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh kasih suntikan semangat, kita boleh masukkan dia dalam kelas-kelas kemahiran. Betul? Contoh aku lah kan, aku cakap total SPM aku tak cemerlang, tak mencapai target. Ke memang aku tak letak target kan, main-main dulu belajar. Tapi dalam masa sama kan, aku ada alternatif lain. Betul-betul lah aku cakap terang kan, menteri-menteri yang ada ni kan, serius aku cakap penutupnya, menteri-menteri yang ada kan, tak semua menteri-menteri yang ada kan, kau fikir besok kau mati kan, mati itu benar, nama kau akan disanjung ataupun dikeji. Fikirkanlah. Serap kata terkasar bahasa, mohon ampun dan maaf, raya tak habis lagi ni kan. Tu je lah. Bye-bye.